Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Bertemu lagi kita dalam sesi jawapan ke atas kritikan-kritikan yang telah diajukan oleh Pak Cik kita, Pak Cik Hafiz hadahullah subhanahu wa ta'ala. Baik, hari ini saya ingin memberi jawapan ke atas kritikan yang telah beliau ajukan kepada video sengketa yang telah diterbitkan oleh channel Ustaz Wadi. Untuk ahli kubur ataupun dia berdoa daripada ahli kubur itu sendiri. Senang saja nak bezakan para penonton yang dirahmati Allah. Ya, saya jelaskan. Baik, jadi dia kata beza orang yang berdoa kepada Allah atau ahli kubur. Doa kepada Allah untuk ahli kubur. Baik. Tak ada binaan pada kubur, kalau ada pun sikit-sikit je. Yang datang tu hanya saudara keluarga. Baik, yang keempat, datang ke kubur bermusim macam hari raya, musim orang balik kampung. Kelima, doanya pendek. Keenam, people don't talk about it. Orang tak bercakap tentangnya. Dan sedangkan doa kepada ahli kubur tadi adalah tanda orang yang doa kepada Allah. Doa kepada ahli kubur pula, di sana ada binaan yang besar. Sangat besar, bahkan berbumbung. Sebab nak buat amal ibadah, nak iktikaf dekat situ. Kedua, yang datang ke kubur tu adalah orang ramai yang jahil, tak tahu hukum. Bukan keluarga je, orang yang lain tak terhad pada ahli keluarga. Ketiga, dia kata datang berterusan tak terhad, merayu, meronta, istighathah. Keempat, orang ramai bercakap tentangnya. Baik. Jadi Pak Cik Hafiz, semoga Allah berikan petunjuk kepada Pak Cik tentang binaan yang Pak Cik kata. Memang Rasulullah SAW telah melarang kita untuk kita mencantikkan kubur dan membina sesuatu di atas kubur, walaupun bumbung, walaupun atap, payung. Kemudian Nabi larang untuk duduk di atas kubur, dan ini memang dalam riwayat yang sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dalam riwayat Hasan pula yang telah diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Tirmizi, yang mana menulis di atasnya pun Nabi larang. Pijak di atasnya pun Nabi larang. Dan juga dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi SAW melarang untuk menambah tinggi paras daripada kubur tersebut lebih daripada kubur-kubur yang lain. Baik ya. Jadi di sini ada 6 perkara yang telah Nabi larang dalam 3 hadis yang berbeza. Baik. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau telah menjelaskan apa yang dimaksudkan melebihi daripada ukuran biasa, daripada kubur-kubur yang lain. Jadi beliau mengatakan fa in zada fala ba'sa. Kalau ada orang yang melebihkan juga tidak ada masalah. Qala ashabuna ma'nahu. Iaitu ulama Syafi'iyah mengatakan makna daripada perkataan Imam Syafi'i fala ba'sa, tidak ada masalah, annahu laysa bimakruh, tidak makruh kalau dia nak tambahkan. Sedangkan ada hadis yang Nabi larang daripada hadis Abu Daud yang saya katakan tadi. Tetapi lakin al-mustahab tarku, sunnahnya adalah kita tinggalkan. Jangan meninggikan ukurannya, tingginya daripada kubur-kubur yang lain. Dan ini yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Baik, dan larangan dalam hadis ini semua bukan larangan haram, tetapi makruh. Kecuali pembinaan tadi yang saya nak sebutkan di sinilah yang dikatakan oleh Pak Cik Hafiz. Dan itu pun ulama kata ada penjelasannya, iaitu kalaulah pembinaan itu di tanah wakaf, maka ia adalah haram. Kalau ia berada di tanah yang tidak dimiliki oleh sesiapa, maka ada 2 pandangan. Satu mengatakan makruh, kedua mengatakan haram. Hukumnya seperti wakaf. Dan yang ketiga, tanah yang dimiliki oleh seorang, maka tanah itu jika dibina pembinaan, ia tidak haram. Ia tidak haram. Tetapi tetap makruh dan harus. Makruh dan harus. Baik, dan ini adalah
yang disebutkan oleh Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam Asnal Matalib, dan begitu juga yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan buktinya sangat jelas lah. Kalau kita lihat orang yang pernah datang ziarah makam Nabi SAW, memang ada pembangunan. Kerana itu adalah milik Nabi SAW. Cuma kita tak kata harus dan makruh, kerana dalam perbuatan Nabi SAW, apa yang terkait dengan Nabi tidak ada makruh, tidak ada haram. Kerana setiap perbuatan Nabi adalah ibadah. Dan mewujudkan, mengadakan hukum makruh adalah satu ibadah. Jadi kita tak kata perbuatan Nabi makruh, tapi mewujudkan hukum itu adalah satu ibadah. Baik, jadi kita tak katalah makruh. Dan begitu juga siapa yang pernah ziarah kubur Imam Syafi'i di Mesir, memang beliau ada kubah, ada pembinaan di kubur Imam Syafi'i, kerana tempat itu memang dimiliki oleh Ibnu Abdul Hakim. Itu dikatakan oleh Syekh Nawawi Jawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Nihayatuz Zain. Baik, dan ini semua penjelasan daripada mazhab Syafi'i, juga Maliki, juga Hambali. Baik. Akan tetapi kalau kita lihat mazhab Hanafi, berbeza. Mereka mengatakan semua larangan ini adalah tidak dilarang, maknanya bukan makruh apatah lagi haram. Bermakna di sisi mazhab Hanafi, pembangunan itu tidak makruh, apatah lagi haram. Dan ini adalah pandangan daripada ulama mu'tabar, mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan oleh itu, kita apabila melihat dalam sejarah Uthmaniyah, dan mereka sebenarnya telah buat kubah untuk para sahabat, di mana di Baqi'. Seperti Uthman bin Affan. Sedangkan kalau kita datang ziarah sekarang, memang tidak ada lagi kubah. Tapi mereka telah buat kerana mazhab Hanafi, ia tidak makruh, tidak haram. Dan juga ramai lagi sahabat-sahabat di Baqi'. Tetapi apabila terjatuhnya Uthmaniyah, Empire Uthman, maka telah datanglah fikrah Muhammad bin Abdul Wahab, yang mana mereka telah menghancurkan kubah-kubah ini. Dan juga kalau kita lihat dalam mazhab Syafi'i sendiri, seperti yang telah dikatakan oleh Al-Allamah Syata' dalam kitabnya I'anatul Talibin, dan juga Syekh Al-Bujairimi, yang mana beliau mengatakan kubur anbiya, kubur syuhada, kubur salihin ini dikecualikan daripada hukum larangan. Maknanya boleh diletakkan pembinaan untuk kubur awliya, kubur syuhada, kubur anbiya. Dan kenapa dikecualikan? Supaya orang ramai berterusan menziarahi mereka dan ambil berkat daripada mereka. Dan inilah fatwa daripada Imam Al-Halabi alaihim rahmatullah. Dan ini adalah nukilan daripada ulama Syafi'iyah. Bermaknanya ada pengecualian daripada larangan tersebut, kerana ilahnya ialah berterusan ziarah dan mengambil berkat. Dan semua yang datang ziarah, seperti mana yang dikatakan oleh Pak Cik, ia adalah sunnah, bukan hanya keluarga. Kerana ia adalah arahan Nabi SAW untuk menziarahi kubur, bukan untuk kubur ahli keluarga saja, tidak. Ia tidak terhad kepada ahli keluarga. Oleh itu dalam riwayat Muslim, lafaz Nabi SAW mengatakan, fazuruha, aku telah melarang kamu untuk menziarahi, sekarang ziarahlah. Fazuruha, tanpa dikhususkan ahli keluarga dan sebagainya. Tetapi baik wanita, memang mereka dikecualikanlah. Mana mereka ni memang disunatkan hanya untuk menziarahi keluarga mereka ataupun orang soleh, seperti mana para anbiya, ulama, awliya dan sebagainya lah. Dan juga rahsia apabila menziarahi kubur ini, beristighatsah, bertawassul ataupun tidak beristighatsah, tidak bertawassul, sebenarnya ada daripada rahsia yang disebutkan oleh Syekh Al-Qalyubi dalam hasyiahnya. Roh mayat ini, ia tidak berpisah daripada jasadnya dalam kubur, terutama pada asar Khamis sampai pagi Sabtu. Oleh itu Ibn Qayyim pun telah sebut adab orang-orang yang datang menziarahi kubur di hari Jumaat. Itu yang kita nampak di tanah Melayu kita. Orang-orang datang ziarah hari Jumaat, kerana
memang roh tu tidak berpisah daripada jasad mereka dalam kubur, apatah lagi ketika hari Jumaat. Baik. Dan itu dalam kitab Ruh yang dikarangkan oleh Imam Ibn Qayyim sendiri. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah juga, Nabi SAW menziarahi syuhada Uhud di hari Sabtu, bukan hari Jumaat. Kenapa? Kerana hari Jumaat banyak amalan yang perlu diamalkan, dan juga Uhud, kalau kita lihat jaraknya dengan Madinah Munawwarah sangat jauh, jauh sedikit lah. Itu yang menyebabkan Nabi SAW tak sempat untuk menziarahi mereka di hari Jumaat, tapi mereka diziarahi oleh Nabi di hari Sabtu. Dan ini semua adalah daripada rahsia apabila kita menziarahi kubur. Jadi ia bukan hanya untuk keluarga dan sebagainya lah. Dan apabila Pak Cik Hafiz kata meronta, beristighathah dan sebagainya, sebelum pun saya dah beritahu. Dan saya nak tambah lagi hujah untuk orang yang bertawassul dan beristighathah ni. Ibn Abi Shaybah rahimahullah telah meriwayatkan daripada Malik Ad-Dar, penjaga Umar bin Khattab. Ya, dan ini adalah sanad yang sahih. Beliau mengatakan ketika zaman Sayyidina Umar bin Khattab, mereka telah ditimpa kemarau. Maka datang seorang ke kubur Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, istasqillah di ummatik." Dia minta Nabi supaya, "Ya Rasulullah, mintalah hujan untuk umat engkau. Fa innahum qad halaku." Mereka telah hancur. Fa atahu Rasulullah SAW fil manam. Kemudian dia, orang yang ni, yang telah datang jumpa minta bantuan daripada Rasulullah, Nabi datang dalam mimpinya. Faqala i'ti Umar. Datang ke Umar, faqri'uhu as-salam. Sampaikan salam. Wa akhbiru annahum musqawna. Katakan pada mereka, mereka akan diberikan air, dihujani dengan air hujan. Wa qul law 'alaika al-kayyisa al-kayyisa. Maknanya katakan kepada dia, buat perkara yang baik dengan cakna, dengan pandai. Fa ata rajulu Umar fa akhbarahu. Maka orang tu datang dan beritahu kepada Sayyidina Umar, fa baka Umar radhiyallahu anhu. Beliau telah menangis. Thumma qala, ya Rabb, ma alu illa ma ajastu anhu. Ya Allah, aku tidak mampu untuk buat apa-apa. Aku tidak ada kekuatan kecuali aku kembali kepada zat yang ada kekuasaan. Baik, dan ini riwayat daripada Ibn Abi Shaybah. Baik, riwayat Imam Tirmidzi pula yang telah disahihkan oleh Imam Nasa'i. Orang yang buta datang kepada Nabi SAW, dan ketika itu Nabi sedang duduk. Dan dia beritahu bahawa dia buta, maka Nabi SAW arahkan dia untuk bersabar. Dan dia katakan lagi, "Ya Rasulullah, saya tak ada orang pembantu bawa saya dan susah untuk saya nak melihat." Maka Nabi SAW sabda, "I'til mida'ah." Pergi ke tempat wuduk. Maka dia pun pergi mengambil wuduk. Dan Nabi kata, "Fasalli rak'atain." Salat 2 rakaat. Dan katakan, "Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammad." Ya Allah, aku bertawajuh kepada engkau dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiur rahmah, Nabi yang membawa rahmat. Ya Muhammad, wahai Muhammad, inni tawajjahtu bika. Aku bertawajuh kepada engkau, dengan engkau, ila Rabbi, kepada Tuhanku, fi hajati, untuk hajatku, li taqdili, supaya engkau tunaikan hajatku, supaya engkau, iaitu Nabi Muhammad. Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, kau jadikanlah Nabi Muhammad punca untuk aku dapat syafaat. Wa fi riwayat Ibn Abi Khaythamah. Ibn Abi Khaythamah meriwayatkan dalam riwayatnya, fa in kana hajatan fa mithlu dhalik. Maksudnya kalau ada hajat yang lain, begitulah juga kamu minta. Ini nak menyebutkan bahawa meminta Rasulullah apa saja hajat, walaupun Nabi wafat pun tidak ada masalah. Bukan hanya ketika dapat jumpa Nabi ketika Nabi hidup saja, tidak. Baik, dan Abdullah bin Abbas dan Ibnu Mas'ud pun telah meriwayatkan daripada Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar. Hayati khairun lakum. Kehidupan aku baik untuk kamu. Tahduthuna wa yahdus lakum. Yang mana engkau berbicara dan terjadi apa yang terjadi pada engkau. Fa idza ana mittu, kalau aku mati, kanat wafati khairan lakum. Wafat aku pun baik untuk kamu. Tu'radu alayya a'malukum, amalan kamu
akan ditunjukkan kepada aku. Fa idza ra'aitu khairan, kalau aku nampak baik, hamidullah, aku akan bertahmid dan memuji Allah. Wa in ra'aitu syarran, kalau aku nampak buruk, istaghfartu lakum, aku meminta doa keampunan untuk kamu. Sedangkan Nabi dah wafat sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi bermaknanya meronta ke beristighatsah yang dikatakan oleh Pak Cik, apabila Pak Cik melihat orang dalam office meminta kawannya untuk bantu macam mana nak type, macam mana nak buat kerja ini pun istighatsah. Jadi tidak ada beza sama ada orang yang hidup ataupun orang yang mati. Sebab saya dah beritahu sebelum ini, dalam video sebelum ini, tentang syarat orang yang bertawasul dan beristighatsah. Bermakna dia tidak mempercayai bahawa dia itu adalah Tuhan, dia itu memberi manfaat, tidak. Baik, jadi sama ada hidup ataupun mati. Dan Ibn Qayyim pun telah sebut dalam kitab Ar-Ruh. Beliau mengatakan bahawa daripada hubungan badan ni dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, dengan semangatnya, dengan apa sahaja yang terkait dengan badan, dan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama apabila badan ini dipisahkan ruhnya. Jadi ruh dengan badan apabila bertemu, maka hubungannya sangat erat dengan banyak perkara dengan Allah dan sebagainya. Tapi apabila ruh keluar daripada badan, maka kekuatannya lebih meluas. Dia tidak terbatas dengan badan, ataupun dia tak terbatas dengan beberapa perkara apabila berada dalam badan. Ini yang dikatakan oleh Ibn Qayyim rahimahullah. Sebab apa? Sebab kenapa dikata begitu? Kerana apabila ruh berada dalam badan, maka ada percampuran dengan perkara yang syahwat, perkara-perkara hawa nafsu, yang mana ia hanya terbatas dalam kehidupan dunia di atas muka bumi ini. Maka seolah-olah ruh itu dipenjarakan. Dan apabila dia berpisah, maka Ibn Qayyim kata, fa kaifa idza tajarradat anhu, apabila dia berpisah daripada badan, wa faraqathu, dia keluar daripada badan, wajtama'at fiha quwwaha, kemudian berkumpullah kekuatannya, wa kana fi asli nash'atiha, sehingga dia kembali kepada asal usul, iaitu kekuatan ruh itu sendiri. Ruhan 'aliyan zakiyatan kabirah, sucinya, kekuatannya, kebesarannya, dzata himmatin 'aliyah, semangatnya yang sangat tinggi. Fa hadhi laha ba'da mufaraqatil badan sya'nun akhar. Bila dia berpisah daripada badan, maka dia ada keadaan yang berbeza sangat berbanding ketika dia berada dalam badan. Wa fi'alun akhar, dan perbuatannya pun beza dengan perbuatan ruh itu ketika berada dengan badan. Bermaknanya apabila ruh ni telah berpisah daripada badan, orang-orang yang telah meninggal, bermaknanya kekuatan ruh tu lebih kuat. Ini dikatakan oleh Ibn Qayyim dalam kitabnya, kitab Ar-Ruh. Baik, ya, jadi kalau kita lihatlah Pak Cik Hafiz, kalau kita bandingkan orang yang minta bantuan ketika orang hidup, ataupun orang minta bantuan daripada orang yang dah mati. Kalau kita lihat dari seluruh unsur syirik tu, sebenarnya elemen syirik lebih kepada orang minta bantuan dengan orang hidup. Sebab bila kita lihat orang hidup, kita telah percaya, oh dia ni akan bagi saya duit, dia ni akan bagi itu, dia akan buat dia. Mana ada kepercayaan tu lebih kuat berbanding bila kita minta orang yang mati, wahai Syekh, tolonglah saya nak duit. Kefahaman, kepercayaan untuk dia bagi duit itu sangat jauh sebab dia dah mati. Bermakna unsur elemen syirik minta orang yang hidup lebih dahsyat, lebih kuat berbanding kalau kita minta bantuan daripada orang yang mati. Baik, jadi begitu juga Pak Cik Hafiz. Kalau saya nak tanyalah Pak Cik Hafiz, apa kepercayaan Pak Cik tentang orang yang mati? Hidup dalam kubur ataupun tidak? Dalam surah Ali Imran ayat 169, firman Allah SWT firman, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, jangan kamu anggap orang yang mati syahid di jalan Allah mereka itu mayat. Bal ahya, mereka itu adalah hidup, bahkan mereka hidup. Inda rabbim yurzaqun, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita lihat pula dekat ayat ini khas untuk orang mati syuhada. Fadilat yang sangat besar hidup dalam kubur. Malah ramai para anbiya, ramai para ulama, ramai orang-orang kekasih Allah yang lebih baik daripada para syuhada, mereka tidak mati dalam pertempuran. Mereka tak mati syahid. Mungkin mati syahid akhirat tapi tak mati syahid dunia.
Adakah mereka tidak dapat fadilah itu? Sudah tentu tak mungkin. Sebab mereka lebih baik daripada para syuhada. Bermaknanya mereka pun tanpa ragunya hidup dalam kubur. Baik, dan inilah perkara yang terkait dengan ghaib. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita bukan hanya melihat perkara yang teori yang kita boleh nampak, tapi dengan hati kita. Dan perkara ini untuk memahaminya perlukan hati yang beriman kepada perkara yang ghaib. Kalau tidak, apa beza antara orang Islam dengan orang falsafah, dengan orang yang mengikut tabiat, ataupun mereka ikut sistem dunia secara zahir, yang dipanggilkan dalam bahasa Arab tabi'iyun. Orang yang mengikut falsafah yang mengatakan manusia ni hidup, mereka telah wujud daripada monyet dan sebagainya. Mereka tidak menganggap ada Tuhan yang menciptakan makhluk tersebut. Jadi ini adalah perbezaan antara kita umat Islam dengan orang yang kafir. Maksudnya kita mempercayai perkara yang gaib. Dan juga dalam surah Fussilat ayat 31, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kamilah penolong-penolong kamu di dunia dan akhirat. Bermakna kita boleh minta orang yang hidup kerana Allah akan bantu dia dan bantu kita dengan perantaraan dia. Dan kita boleh minta orang mati kerana Allah akan bantu orang itu dan bantu kita, dan dengan perantaraan dia Allah boleh bantu kita. Itu yang dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Dan juga daripada riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna amalakum tu'radu ala aqaribikum wa ashairikum. Amalan kamu akan ditunjukkan kepada keluarga kamu daripada orang yang telah meninggal, minal amwat, fa in kana khairan istabsharu bi. Kalau baik, mereka akan gembira. Wa in kana ghaira dhalik, kalau tak baik, qalu, mereka akan kata, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, kau jangan matikan mereka sehingga engkau berikan petunjuk seperti mana engkau telah berikan kepada kami. Siapa yang doa ni? Orang yang meninggal, orang yang mati. Jadi mereka pun ada kekuasaan dalam kubur mereka. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim. Dan ini adalah riwayat yang telah diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah, dan banyak lagi riwayat-riwayat yang telah menyokong riwayat ini. Baik, ya, jadi apabila kita meminta, meronta, beristighathah daripada orang yang hidup, itu pun sebab kita menganggap ia adalah sebab, punca, asbab, perantaraan. Dan itu pun sebab dia hidup dengan badan dan roh dia. Dan apabila dengan mayat pula pun kita minta dengan asbab, kita menganggap ia adalah hanya perantaraan, punca, asbab. Bukan mereka yang akan menciptakan sesuatu pada kita, tidak. Sedangkan dia hanya hidup dengan ruh sahaja. Dengan ruh sahaja. Baik, ya? Dan akhir sekali saya nak beritahu, dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, wallahi ma akhsha alaikum syirk. Demi Allah, aku tak takut kepada kamu tentang syirik. Walakin akhsha an tubsata alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasu ahlak kama tanafasuha fa ahliku kama ahlaka man kana qablakum atau kama qala. Bermaknanya Nabi SAW bersabda, aku tak takut syirik kepada kamu, tapi aku takut akan datang dunia yang kamu akan kerja sehingga kamu telah dihancurkan, dimusnahkan, seperti mana orang-orang dahulu mengejar dunia sehingga mereka dihancurkan. Jadi kalau kita lihat di sini, Nabi tak takut syirik. Nabi takut cinta dunia. Tapi hari ini orang Wahabi takut pada kita apa? Syirik. Maknanya mereka ni lebih mementingkan hal ehwal umat Nabi berbanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu ke Pak Hafiz? Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan kefahaman kepada saya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.